untuk rakyat. Pelanjawan semalam pun untuk rakyat, tapi mereka tak sokong. Jadi berdasarkan jawapan daripada Muhammad Perdana Menteri tadi, kebanyakan pembangunan-pembangunan yang dirancang atau sedang dibuat banyak tertumpu di belah selatan dan pantai barat Johor. Jadi JSIZ ini pastinya akan memberi limpahan ekonomi juga di bahagian-bahagian lain di Johor, termasuk di kawasan pantai timur Johor, termasuk Mersing lah. Jadi apakah perancangan pihak kementerian untuk menaik taraf infra dalam perhubungan ke Mersing ini? Kerana kalau kita lihat, Mersing ni memang jalannya agak bermasalah lah dari segi banjir dan sebagainya. Dan Mersing ini kawasan ekonomi, pelancongan dan perikanan serta maritim yang sangat berpotensi untuk dibangunkan. Tapi sekiranya jalan-jalan perhubungan ini tidak dinaik taraf dengan baik, khasnya daripada Mersing ke Keluang atau Mersing ke Johor Bahru, peluang-peluang ini terdapat di potensi ini tidak digunakan secara maksimum. Jadi apakah perancangan kementerian untuk menaik taraf jalan-jalan, termasuk untuk mungkin menyambung highway daripada Sendang Desaru ke Mersing, ataupun mungkin LPT4 daripada Pekan ke Mersing juga, dan keduanya berkaitan isu di Mersing sendiri. Apakah status terkini projek bypass Mersing, iaitu projek memberi jalan dan jabatan menghubungkan Jalan Faidan Nita Mersing ke Jalan Air Merah dan Jalan Johor Bahru Kuantan? Itu saja, terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Kita akan memikirkanlah apabila kawasan Mersing bersama dengan Kerajaan Perpaduan Madani. Mersing ni pembangkang, minta bukan main banyak lagi. Semalam pembangkang-pembangkang ni tak menyokong pun bajet belanjawan. Tapi minta pergi jela. Macam malas saya nak menjawab. Yang Mak Speaker. Kenapa tak sokong semalam? Lepas tu minta itu, minta ini. Bajet tak sokong. Malas saya nak jawab. Terima kasih. Tua, malas tu boleh tak jawatan lah kalau malas. Saya kata malas menjawab soalan korang. Malas datang parlimen. Untuk rakyat. Sudah, Yang Berhormat. Kita jangan... Pelanjawan semalam pun untuk rakyat, tapi mereka tak sokong.